koyakkan beg baru. Apa masai kau diam? Lawan balik lah. Ke sakti kau dah habis. Biri-biri nak buru serigala, jangan buat lawak. Sayangnya hanglah biri-biri tu. Kenapa macam tak ada kesan? Okey. Disebabkan hang akan gone lagi, aku akan beritahu kuasa aku. Kuasa aku seperti pelindung. Bila pelindung ini menahan serangan, serangan tersebut akan ditukar menjadi tenaga. Ringkas cerita, serangan yang kau serang aku, kuasa aku akan balas 2 kali ganda serangan kau. Kuasa yang sangat tak adil lah. Osman, aku minta maaf. Man, aku dah bosan dengan suara kau Putri. Ini hanyalah sekadar kisah biri-biri yang menjadi serigala. Tahniah kepada semua pemenang. Receive your reward. Selamat datang ke tugasan kedua. Survive the Blast Force. Ganjaran, keluar dari sekolah. Ui, lapang lah weh. Kat mana ada food fest lah? Ada 3 gerbang kuasa yang akan menembak tepat ke kristal yang berada di tengah-tengah kalian. Gagal dalam melindungi kristal dari terkena tembakan akan mengakibatkan tugasan ini terbatal. Dan anda semua akan terperangkap di sekolah ini selama-lamanya. Bayar suruh kami mati je weh. Betul tu. Kita perlu dengar betul-betul tugasan ini. Oh, Aku lempang kau jap pergi. Ada 3 peringkat serangan Blast Force ini. Selamatkan ketiga-tiga peringkat ini dan anda akan berjaya. Ganjaran yang bakal menanti termasuk 1 kuasa baru, 1 peningkatan sakti dan keluar dari sekolah ini. Tugasan individu terpilih. Biarkan kristal ditembak oleh Blast Force. Ganjaran untuk tugasan individu terpilih ialah 1 kuasa baru, 1 peningkatan sakti, 1 raksasa hamba, 1 imunisasi dalam tugasan seterusnya dan keluar dari sekolah ini. wah, hamba raksasa. Wow, 1 imunisasi tugasan. Aku suka ganjaran ni. Tembakan untuk peringkat pertama bermula dalam kiraan 3, 2, 1. Semoga berjaya. Semua bersedia. Woi Dharma, macam mana nak alat tembakan ni? Buka je sakti kau. Hentam lah. Guys, tak apa ke Siti di belakang ni? Pekan, keluarkan sakti kau. Okey. Osman. Woi, fokus. Oh ya, sorry. Dharma okey ke? Sakit tak? Dharma, kau dengan Siti pula.
Hang tengok kumpulan Dharma tu. Macam sakit je mereka tahan laser ni. Laser tu ke? Atau gerbang kuasa kita yang lemah dari diorang? Kau kita memang kuat, Ramli. Okey, fokus. Kita perlu lindungi kristal ini. Memanglah hampa tak rasa. Sebab sakti aku yang serak tembakan ni. Amaran, kristal sedang ditembak.